Dah transfer dalam 30 minit, okay, dapat satu mesej. Akaun anda telah berjaya didaftarkan bla bla bla. Nama memang dia keluar screenshot. Pelaburan dia keluar nama Muhammad Yazid, 30,000. Semua dah semalu, sebodoh semua ada apa-apain kat situ. 1,000 juga kan. Memang aku rasa kau ada badi lah dengan 1,000. 1,000 wait kat situ, 1,000. Lepas tu dah lesap macam tu lah. At the end of the day, kau takkan tahu di perakhiran hidup nanti kau berada di mana. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Papaya dalam Team Podcast sekali lagi. Tagline masih belum ada. Nantilah aku try cipta Kau ada komen-komen yang menarik. Okay, so bersama saya sekali lagi untuk episod kali ini, guest saya adalah Yazid. Hai, Assalamualaikum. Yazid ni adalah kawan saya. Jadi saya kenal Yazid kawan atas kawan atas kawan atas kawan. Ya. Kawan atas kawan. Kawan atas kawan dan atas kawan ada kawan dan berkawanlah kawan. Dan kami berkenalan di events yang mana Azra adalah ketua projek untuk event tersebut selama 2 tahun berturut-turut. Betul, 2 tahun. Okay. So, untuk episod kali ini masih lagi bercerita tentang ketirisan wang. Ada orang macam tanyalah macam Papaya nak buat podcast nanti nak cerita pasal takaful ke? Tak. Nak cerita pasal pengurusan harta, rebut-rebut tanah ke? Tak. So kita nak bercerita tentang manusia-manusia pada zaman kini masih lagi ada masalah kena scam. Betul. Okay, bukan kena scam je lah, banyak lah cerita lain. Tapi sekarang ni kita fokuskan pada scam dulu sebab kita nak bagi awareness pada orang ramai. Betul. So Yazid, cuba kenalkan diri dulu. You siapa sebenarnya? Hai, saya Yazid. Saya bekerja di sebuah syarikat swasta, well known jugalah. Okay, dah sebagai HR, training and corporate strategy lah. I see. Muka memang nampak macam HR lah. Yeah. Yazid umur berapa? Nampak macam 35. Oh my god. Bukan. Umur 30 something lah. So Yazid masih bujang Bujang. Okay, bujang lagi. So bila planning nak kahwin lah, buat fair finding? InsyaAllah dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat Betul. Tapi tak Sabtu tahun Ahad je tak tahu lagi. Faham. Tak Sabtu Ahad lah. Sabtu atau Ahad lah. Tapi sekarang ni orang Melayu kita public holiday pun Khamis Jumaat bantai. Betul. Kahwin. Semua hari cuti kita kahwin. So boleh tak macam Yazid ceritakan sedikit apa sebenarnya pengalaman Yazid? Kan zaman sekarang kan banyak isu-isu grup-grup Telegram, betul, grup WhatsApp yang macam menipu dan sebagainya. I heard that you ada beberapa cerita. Ini adalah pengalaman diri saya sendiri. Mungkin korang pun pernah mengalami ataupun pernah terjadi kepada semua, cuma korang tak ceritakan sahaja. Korang pernah tak di-invite dalam satu grup ataupun apps? Okey, tak kisahlah WhatsApp ataupun Telegram ataupun mana-mana platform yang boleh jadikan satu kes penipuan yang berlaku terhadap dirilah. Saya berlakunya pada diri saya adalah di media Telegram. Tiba-tiba dapat satu notification masuk dalam grup. Okey, invite dalam grup amanah saham, like trader, macam itulah. So dalam tu memang semua punya chat meyakinkan. Dan kisah ni berlaku bukan sekarang lah. Kalau sekarang berlaku memang akan dikecam lah. Berlaku dalam 3 tahun lepas macam tu lah. 2021, 2022 macam tu lah. Faham. Kesedaran grup-grup tersebut masih kurang. Betul. Okay, dekat situ berlakunya penipuan scammer ni. Dia menggunakan modus operandi. Dia yakinkan orang dengan dia upload pay slip, payment slip. Menyatakan kalau anda masuk join 1,000, anda dapat 30,000. Join 2,000 dapat 60,000. So slip tu ada lah. Ada slip tu ada. Memang tulis slip tu dapat 30,000. You percayalah. Macam tu belum lagi lah. Belum percaya okay. lagi. Saya check. Okay, macam betul ke grup ni kan? So saya cubalah membuat tindakan bijak tapi kurang bijak. Apa tindakan bijak itu? Okay, tindakan bijak tu saya pun macam cuba jadi pandai, tapi bodoh jugalah. Cuba jadi pandai. Saya chat semua orang. Tak ada semua, dalam 20 orang dalam grup tu. Dalam grup tu ada dalam 200 ke 600 orang lah. Saya chat satu persatu Saya tanya Papain. Jap. You chat seorang-seorang untuk tanya betul ke benda ni? Dia tak terfikir ke yang ketika itu dia adalah orang dia juga? Itu saya cakap, saya tak ada awareness lagi. Sebab siapa tak nak kan duit dapat? Yalah, 1,000 jadi 30,000. Aku benar. Okay, saya chat seorang-seorang. Chat yang pertama saya tanya, dia macam Islam sikit. Assalamualaikum, betul ke pelaburan ni back in 1,000 dapat 30,000? Dia balas, Waalaikumsalam, ya betul, rugi tak masuk. So saya macam yakin sikit lah. Tapi satu takkanlah yakin kan. Check lagi orang yang kedua. Check benda yang sama, jawapan yang sama. Sampai ke orang
20. 20 orang. 20 orang papayin. Kan nampak bijak tapi Masih lagi kecuna. Okay, so keyakinan tu membuat-buat. Saya pun masuk dalam grup, saya nak join. Okay, apa perlu saya buat? Okay, transfer. Berapa? 1,000 dapat 30,000. Siapa Kejap. nak bagi? Okay. Masa dia transfer tu, dia transfer ke akaun mana? Akaun dia lah, nama akaun tu lah. Maksudnya nama personal ke nama company? Time tu nama personal. Nama personal. Bodoh kan? Okay. Dan akaun personal itulah kita panggil sebagai keldai akaun. Yeah. Orang yang kita transfer kepada akaun dia tu, dia pun orang pemilik akaun tu tak tahu pun sebenarnya. Betul. Jadi itulah yang terjadi pada saya. Saya dijadikan I keldai see. akaun. So itulah salah satu modus operandi mereka menggunakan akaun bank yang tidak diketahui, maksudnya orang tu tak ada akses. Betul. Orang pemilik akaun tak ada akses. So saya kena benda yang sama. Saya tak rugi duit tapi saya rugi nama. That's how it works lah. So kedai akaun tu. Okay, teruskan. Tapi saya ada soalan lah Pak Bayin. Kalau dia kata itu bukan akaun dia, macam mana dia keluarkan duit dalam akaun tu? Okay, saya explain sikit. Okay, untuk kedai akaun ni sebenarnya macam mana mereka dapat akses kepada akaun bank tersebut adalah atas kecuaian pemilik akaun itu juga. Sebenarnya kedai akaun ni dijadikan kedai akaun bukan atas macam tiba-tiba je dia dapat akaun tu tahu. Tak. Okay. Sebenarnya modus operandi mereka adalah orang yang jadi kedai akaun ni pada ketika awalnya mereka juga ingin membuat pinjaman wang. Dia nak buat pinjaman wang 15,000 contoh. Okay. Oh, tak boleh lah. Kita kena kemaskini awak punya data profile bank. So, boleh tak awak bagi semua detail bank awak untuk kami kemaskan belakang tabir. I see. So dia dapat semua akses, online banking, card, account bank semua. Sampailah pemilik itu tidak ada lagi akses. Jadi macam mana cara dia keluarkan adalah menggunakan Duit Now. Duit Now dia tak ada macam jejak bukti siapa yang keluarkan. Adakah pinjaman yang mula-mula buat tu adakah betul ataupun dia pun kena scam? It's a scam. Dia dah bagi Nanti lepas contoh you dah transfer duit kat dia kan. Okay. Lepas tu ada orang lain juga akan transfer ke dia. Sampai satu masa apabila bank dapat detect kenapa semua orang transfer ke akaun dia. Betul. Dan ada report-report daripada orang, report polis, report bank. So nanti dia ni akan kena freeze. Bila kena freeze, dia akan disabitkan kesalahan. Okay, IO akan panggil, mahkamah akan panggil tu semua. Dia akan biar buang, dia akan cari kedai akaun lain. Sangat bijak Ayah. Penipuan ni, scammer sekarang ni sangat bijak. Kita sambung balik. Okay, saya pun transfer 1,000 Papa Yin, dengan harapan dapat RM30,000. Lepas tu dia balas tahniah ataupun dah join lah. Tunggu dalam 15 ke 30 minit kita akan proses. Okay, anda punya pelaburan. Kita pun tunggu dengan jantung memang jangan cakap lah. Berdegup-degup lah. Dapat gaji pula terus ni kan. Okay, dah transfer dalam 30 minit. Okay, dapat satu mesej. Akaun anda telah berjaya didaftarkan bla bla bla. Nama memang dia keluar screenshot. Pelaburan dia keluar nama Muhammad Yazid, RM30,000. Suka babe. Kau pun macam oh my god, gaji setahun aku tu. Ya, RM30,000 babe. Siapa tak suka? Bila RM30,000 babe, I pun kata okay, I nak keluarkan. Mula saya nak keluarkan, nak dapatkan duit. Okay, dia kata okay, bagi 15 minit lagi. Tunggu. Kita ada pembayaran proses untuk pengeluaran duit. Sekurang-kurangnya dalam kata 30% macam tu lah. Oh, kena dapat RM3,000 pula. Lepas tu saya pun cakap, kenapa tak tolak je duit yang saya dapat ni? Kan? Kenapa kau nak ni? Okay, kat situ kau bijak. Okay, lepas tu? Tapi tak bijak jugalah. Sebab duit dah bagi kan? Kenapa tak tolak? Oh, tak boleh. Kita memang kena transfer daripada klien, bla bla, baru kita boleh keluarkan duit. Dekat situ, Kau dah tahulah kau kena scam. dekat situ membuat-buat rasa malu, bodoh. Memang tak cerita kat siapa ke Pain. Hari ni lah bang kau reveal ni. Duit gaji tu lebur macam tu. Esoknya bangun-bangun terfikir, kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku kalau aku tak buat ni, aku dah ada RM1,000 tu kan? Dan bayangkan kalau macam kawan-kawan baik dia tahu kan, especially ada seorang namanya Azra tu. Betul? Kalau dia tahu kan, mesti dia macam RM1,000 tu kau belanja aku pun dah elok dah. Ya betul. Rugi. Tapi minta maaf Azra tak dapat RM1,000. Scammer yang dapat. Itulah kisahnya. Tapi sekarang ni bukanlah kita nak cerita tentang simpati saya ke apalah. Mungkin kat luar sana dia pernah terjadi terhadap diri mereka. Tapi dia orang tak nak cerita. Dia orang tak cerita. Okay, Malu juga kot. Malu kan. Saya rasa ramai je dapat invitation Telegram sekarang ni. Tapi apa yang saya buat geram je pasal. Okay, dapat je invitation, saya spam stiker. Okay, spam stiker. Lepas tu saya tulis surat scammer. Grup automatik tutup Hari tu saya ada tengok satu posting dekat thread kot. Bila masuk dalam grup macam tu,
cara dia menyirap kan, bagi kan you bagi stiker kan. Okay, dia bagi stiker juga tau. Tapi dia buat stiker sendiri macam group scammer. Macam stiker tu group scammer. Okay, tahu tak macam dia buat? Dia orang buka flight mode, lepas tu dia spam tu banyak spam tu terus 30 so sampai beribu kan. Lepas tu dia dah post ribu stiker tu, dia on balik mode online. Admin dekat dalam group tu dia kena remove satu-satu. Memang dia boleh halau Mamat tu keluar daripada group tu, tapi stiker tu still ada betul. Ya betul. So dia kena keluarkan satu stiker tu, babe. Betul, saya faham. Dia nak padamkan stiker tu supaya orang yang masuk tu. So kalau macam tu, macam you bagi stiker tu time online, dia akan berhabiskan you sikit je you bagi. Betul. You tak boleh spam banyak kan. So jadilah pengguna yang bijak sekarang. Guna flight mode terlebih dahulu. Okay, yang second. Yang second itu yang pertama Yang kedua scammer juga. Tapi scammer ni agak menarik lah. Penipuan ni agak menarik sebab benda tu terjadi dan dapat. Mungkin ada orang akan cakap macam tak serik ke Yazid ni? Tak, cara dia lain. Maksudnya modus operandi ni berbeza. Ini cara penipuan scammer tu berbeza. Sekarang ni kan banyak scammer ni, daripada telefon, daripada apps, daripada tekan link. Yang ni pula dia guna satu platform WhatsApp. Okay, WhatsApp dia invite dalam satu grup, ada dalam 100 lebih orang. Dia dapat nombor kau? Itu yang saya tanya, mana dapat nombor? Aku rasa ada kawan-kawan rapat kau juga kena key yang kau ni. Tentang dia orang yang scam kau. Azra mungkin. Okay, bukan. Okay. Jangan dulu dia. Okay, minta maaf. Azra, saya minta maaf Azra. Kita tanya Aina. Lah. Okay, sambung. Dia invite dalam satu grup WhatsApp, ada 100 ke 130. Cara introduce dia agak berbeza. Cara dia bunyi orang kata tarikan tu. Dia beri salam, Assalamualaikum. Okay, grup ni adalah untuk grup part time. Oh wow. Buat task, okay, anda akan dapat duit. Jika yang tak percaya tak apa, boleh left. Tapi kalau nak cuba boleh. Task sangat senang. Buat task 1 hingga 5 ni mudah dulu lah. Anda akan dapat RM10. Contoh task dia adalah anda perlu like, tengok video sekejap, screenshot dan hantar kepada admin lah. Kejap, adakah ini modus operandi mereka-mereka yang beli like? Kan macam contoh kalau kita buat posting kan, lepas tu kita tengok macam tiba-tiba ada Mak Saleh like. Faham tak? Maksudnya kita beli likes ataupun boosting yang non-legal, illegal lah. Contoh tiba-tiba like kau banyak, views kau banyak. Adakah ini modus operandi dia? Macam mungkin kan? Saya rasa mungkin jugalah. Sebab dia suruh kita like tau. Like page tu adalah page-page yang well known tau. Page-page yang sangat, orang kata kalau tengok followers dia million. Sebab kan kita tengok macam tiba-tiba macam aku tak pernah komen pun dekat ni, tiba-tiba kau nampak nama kau komen kan. Mungkin lah kau kan. Dia suruh kita buat task tu lah. Okay, dan screenshot dan hantarkan kepada admin. Dan kita pun hantar task satu, lepas tu dia tulis done. Okay, lagi. Tapi suruh hantar personal tau. Admin tu jangan hantar dalam WhatsApp, tapi hantar nombor personal dia lah. Kita hantar 1 siap, 2 siap, 3 siap, 4, 5 siap. Okay, done. Okay, kata bagus, Tania 1 hingga 5 settle. Berikan detail bank ataupun e-wallet. Saya bagi e-wallet lah, tak nak bagi bank. Kau tahu kan. Tak tahu lagi tentu. Bukan kan maksud saya sebelum ni pernah kena. Betul lah. Jadi bijak kan. Dapat e-wallet, lepas tu bagi. Dia kata sekejap. Cing. Masuk duit, babe. Kau pun macam wah. RM15 dapat, senang buat macam tu je. Apa lagi perasaan membuat nak duit lagi. Okay, so sambung task 6 hingga 10. Benda yang sama, like, komen dan juga tengok video sekejap, screenshot bagi dia. Benda yang sama. Dapat RM15 lagi. RM30, babe. Siapa nak bagi? Kerja 2 minit. Duduk sambil mengangkang pun boleh. Okay, next. Benda yang sama, babe. Tapi yang ni dia agak, kita dah nampak sikit tapi tak nampak lagi sebab duit kan. Task 10 hingga 15. Sama. 15 ke 20 dia beralih ke Telegram, babe. Okay, boleh join group Telegram. Dia dah bagi duit pantas kan. Pekerjaan tu pantas. Dalam satu hari, babe. Ramai. Okay, dan dia kata okay, tekan link untuk kita buat dalam Telegram juga. Maksudnya Telegram pula, WhatsApp group tutup. Masuk group Telegram, benda yang sama. Buat yang sama tapi dia high sikit lah. RM30, 10 video kita kena like, comment and share dan screenshot bagi kat admin. Dekat sini dah macam dia cuba lagi. Yang ni memang best sikit, membuat korang takut juga tau nak back in. Sebab apa? Dia kata okay, yang task yang ke-20 ni kira 3 plan. Kalau transfer 100 dapat 170, transfer 200 dapat 200. Contoh dah satu edit lah. Makin naik 3 plan lah. Okay, jom pilih mana. So saya pilih 1. Transfer 100, cing, masuk 170, babe. Seronok lah. Lepas tu buat benda task lagi. Task ke-30 hingga 40. Ini dah macam dia dah macam
max lah. Macam kalau siapa tahu tu. Banyak masa kau sampai 40 tas dah. Tapi senang babe, 5 minit, 10 faham. minit je babe. Bukannya kita tengok betul pun babe. Screenshot je. Tengok 3 saat screenshot lagi. Tak, cara cerita macam lama betul masih dia ambil sampai 40 tas. Benda ni sekejap berlaku lah. sekelip mata je. Tak sampai sejam lah ni. Sampai. Okey, pertama. Okey. Yang ke 30 hingga 40 tas ni, di tengah-tengah ni ada satu pancingan. Di mana 30 Yang akan menggoncang iman kau. 30 ke 40 anda akan dapat contoh RM500. 30 hingga 40 sampai ke 35 benda yang sama berlaku. Okey, untuk meneruskan task yang ke-36 anda perlu pilih 3 tier punya plan. 1,000, 1,500, 2,000. Oh, sikit-sikit Itu plan dia babe. I pun apa lagi babe, plan tu ada duit babe. Transfer 1,000 berapa Yen? Akan dapat entah kan orang yang scam kau dulu tu gelak sebab orang yang sama. Itu saya cakap nak jadi bijak tapi Okay, gitu. teruskan. Okay, transfer 1,000 babe. Dengan harapan dapat 1,700 $9. Dah transfer. Okay, dah transfer. Disebabkan kita ini anda perlu transfer, anda perlu memilih lagi tier 3 tier lagi babe. 2,000, 3,000, 4,000. Tak, yang Aku nak 1,000 tadi call masuk mana, tak ni? babe? Yang 1,700 masuk tak ni? Dah tak masuk. Oh, tak masuk. Dia dah sampai situ. Semua dah semalu, sebodoh semua dah apa-apa kat situ. 1,000 juga Memang aku rasa kau ada badi lah dengan 1,000. 1,000 babe kat situ. 1,000. Lepas tu dah lesap macam tu lah. Dekat situ memang jadi bodoh. Tapi sekarang memang kalau dah macam tu cerita ada terbaru babe. Jadi apa-apain. Baru berlaku 2 bulan lepas macam tu. Benda yang sama. Tapi saya tak kena scam lah. Saya scam dia balik. Tapi tak banyak lah. Sampai 100,500 saja. Oh, dapat sekali 1,500. Tapi tak tahu benda tu halal ke tak apa-apain. Dah hukum halal haram pula. Sebab bukan saya dapat duit tahu kau dia balik punya kot. modus operandi. Sampai dia benda yang sama babe. Kena tonton video like semua. Tak alam lah. Dan kau buat kerja? Okay, Dan buat kerja kan? perjanjian adalah persetujuan. Kerja buat, kau dapat duit, dia bagi, betul? Betul. Dah. So yang menonton yang kecam saya bekerja Kau untuk kerja, mendapatkan itu duit perjanjian tersebut. asal. Pekerjaan yang kau buat, dia bagi Betul. duit. Dia janji. Ha. So saya dapat 100,500. Sampai 100,500 benda yang sama. So bila tier 3 berapa yang nak, saya palau terus dia. Hari-hari dia calling. Cadangkan you pergi beli lagi 10 nombor. Lepas tu nombor itu kau jadi orang lain pula. Lepas tu kau WhatsApp dia, kawan saya cakap ada kerja. Kau kumpul 1,500 tu 10 nombor, dah dapat balik 1,000 kau. Lah babe. Bijaknya aku. Betul lah babe. I cuba satu nombor dulu lah. 10 minit lagi babe. What to lose? Sebab I ada nombor dia. Ataupun tak payah kau beli nombor. Kau pakai dengan 10 orang kawan kau. Aku ni kita dapat dalam RM5 okey lah. Sebab tak senang untuk beli sangat. Zeus kan. I rasa better. Scammer di luar sana. Macam I dapat nombor daripada kawan I. Dia kata ada job. Why not? Betul, saya setuju. Minta maaf bos kat luar sana, saya resign. Sorry. Kita buat kerja. Kita bukannya mengangkang kat situ. Kita just macam nak tegakkan keadilan. Betul. Kita nak hak kita. Betul. Yang kalau sana yang pernah berlaku macam ni, biar kami cuba dululah. Jika berjaya, Kami akan bagi tahu dekat komen. Kita teruskan. So 1,000 lebih saya merayu kat dia lah. Tentu memang saya menangis lah. Tapi tak ada cerita kat orang juga lah. Benda berlaku kat dia sendiri kan. Okay, saya pun merayu takkanlah macam ni kan. Kata tak bagi tahu pun sampai kena 2 kali bayaran semua. Dia kata ini memang syarat-syaratnya. Termak syarat lah. Termak syarat. Clauses. Kena bayar baru dapat. Kalau nak cerita lepas memang tak boleh nak orang kata putar balik lah. Sekarang sebagai pengajaran untuk kita lah. I borak dengan Azra before this kan. Dia sentiasa akan inovasi. Cara scam akan sentiasa berubah. Diorang akan sentiasa step up the game. Dan I macam nak tahu sangat dalang orang yang berfikir begini, which is terlalu licik sampaikan macam mana kau boleh fikir cara sebegitu dahsyat untuk scam orang. Ini saya punya pandangan lah. Mungkin ada orang dalam lah. Sebab kalau macam contoh Tapi I believe that. Contoh macam orang yang jadi kedai account kan. Yeah. I believe ada orang dalam bank yang kita minta maaf bukan lagi kita nak menuduh. Okay? Tapi orang dalam bank tu pula dia bukannya mungkin dia bukan pekerja bank, tapi dia adalah orang yang memang tahu tentang sistem bank dan sebagainya. Masuk orang dalam ni adalah macam sekarang ni yang kita boleh tengok macam BNPL masuk bayar buy now, pay later tu.
Semua platform sekarang ni kita boleh keluarkan duit. Ada kes yang tadi Azra tadi kan, berapa? 10,000 kan. 10,000. Semua orang boleh buat macam tu. Tapi memang boleh ke? Shopee Pay Later memang boleh keluarkan duit? Ada yang saya pernah jumpa lah, ada yang betul-betul boleh buat. Sebab tu dia ambil kesempatan untuk scam. Oh boleh. Tapi dia orang ambil persen. Memanglah. Sebab itulah gaji Memang lah. boleh. Memang boleh. Oh boleh. Diorang dah buat kat Shopee, Grab atau Mail macam tu lah. Oh. Tapi macam mana diorang buat? Siapa dalam Maksudnya sebaliknya? itu yang cara betul digunakan. Maksudnya diorang ni juga, geng-geng diorang ni jugalah yang menyalahgunakannya. Mungkin. Dan kenapa benda tu boleh dibuat? Maksudnya the system is glitch lah. Maksudnya adalah lompong-lompong dekat sistem tu sebenarnya. Dalam penggunaan bayar kemudian ni semua sangat orang kata menjerat kita lah. Actually benda tu tak salah. Sistem clauses, facts dan syarat semua jelas ada terpampang dekat semua pay later ni. Orang yang menyalahguna dan engkau yang mempercayai dan orang yang memanipulasi lah yang problem. Tu je. Dalam dunia ni tak ada benda yang salah melainkan orang menyalahgunakannya. Betul. Kalau memang benda tu tak salah. So sama juga macam isu kredit card ke apa ke, kita tahu. Kredit card tu tak salah pun. Betul. Macam kita siapa tak suka babe bayar kemudian? Actually sampai 12 bulan pun boleh babe. Kan? Tapi cara kita memang rasa sedap, macam mana kita nak selesaikan hutang tersebut lah. So Yazid, ada tak macam pesanan ataupun pengajaran yang nak bagi tahu kat diorang? Okey, baik. Ini pesanan untuk diri saya dan juga bukanlah semua dan diri saya sendiri jugalah. Di mana kalau kata scammer ni, okey, semua platform, okey, bukan saya sahajalah, macam semua tempat lah sekarang ni macam-macam modus operandi dia boleh buat. Okey, menjadikan kita macam tak fikir di akal lah, macam betul ke boleh scam macam tu kan. So apa yang saya boleh sampaikan, kita ada kawan kan, kita ada family, kita ada rakan ataupun kawan-kawan rapat. Okay, sebelum nak buat sesuatu kita fikir dan tanya pendapat orang lain. Okay, jangan kita simpan seorang-seorang, nak sedap seorang-seorang tapi akhirnya kita kecundang. Okay, ceritalah dekat family, dekat mak ataupun kat kawan lah. Mak macam ni sekarang kawan, contoh ada kawan ramai, call tanya, betul ke ada kalau kita bayar 1,000 dapat 30,000? Kau pernah tak dengar? Jujur Pak Payin, saya ada kawan seorang, okay, saya dah cuba nasihatkan dia tapi dia still buat Pak Payin. Tak tahu dia percaya benda tu. Oh, maksudnya macam tak serik-serik? Tak tahu, dia kata dia nak pinjam duit saya tau. Kau ada 2,000 tak? Oi, nanti aku bayar dalam esok lusa. Asal tak, aku ada ni dah, apa, adalah macam tu dia nak bagi tahu. Tapi dia cakap aku dapat, kalau bagi 2,000 aku dapat 3,000. Saya dah tahu dah benda tu, sebab pernah kena kan, experience kan. Bila saya nasihatkan dia, dia tak tahu lah, dia macam tak apa lah, dia kata cari orang lain nak pinjam. Sampai sekarang tak tahulah apa yang berlaku dekat dia lah. So saya nak pesan, sebelum buat sesuatu, tak ada kerja yang senang dapat duit kau petik jari pop dapat duit. Tak ada. Melainkan kau main judi, tapi judi pun teruk juga. Tu judi pun kau kena bekerja kan, apa betul otak kan. Sama je, kena usaha kak. Okey, nak dapat sesuatu, effort kau, okey, kerja keras kau. Melainkan kau CEO ke atas dah, tiba-tiba kau dah lahir, kau nak orang kaya, saya minta maaf lah, maksudnya tak payah nasihat lah, memang dia ada duit. Betul. Kan, betul tak? Betul. So bagi saya macam itulah Papai. dan sekali lagi saya nak menyeru lah kepada semua, kalau you tak pernah kena scam, don't be judgemental pada orang yang pernah kena scam, sebab hidup you tak berakhir lagi tau. Anytime you boleh kena. Tantang sebenarnya macam one day you dah kena tapi tak berani nak cerita sebab kau dah mengutuk orang kena scam banyak sangat kan. Okay, second, saya nak pesan juga pada semua sahabat ejen takaful saya. Saya selalu je baca bila macam ada orang masuk skim cepat kaya lah, kena tipu, kena dengan scammer dan sebagainya kan. Diorang selalu ada certain agent yang saya rasa bukan kurang empati, kurang common sense, yang mana selalu macam itulah isu-isu macam ni percaya pula. Takaful dia kata scammer. Bila scammer yang betul buat scam, percaya transfer ribu-ribu. Daripada ambil itu baik ambil takaful. Okay, saya bukan tidak bersetuju dengan ayat tu, tapi boleh tak ayat tu korang borak dengan kawan-kawan korang je. Maksudnya macam dalam group WhatsApp personal korang, dalam masa korang tengah borak-borak dalam meeting, tak payah bawa dia ke public dekat posting. Sebab apa tau, saya ulang balik, hidup korang belum berakhir. Walaupun korang agent dan walaupun you guys ada common sense yang macam agent ni takaful ni bukan scam, scammer tu scammer, hidup you belum berakhir, you pun boleh kena scam.
walaupun you dah ada takaful. So tak perlu berempati dan simpati untuk isu duit scam ni, tak perlu. Just ada common sense yang macam boleh tak fikir secara logik, tak kisah kau siapa, kau agent ke, kau PhD holder ke, kau apa jawatan tinggi, kau jusa ke, kalau kata memang kau nak kena scam, kau akan kena scam. Sekecil-kecil scamming issue adalah satu perkara yang you perlu tahu, sebab at the end of the day kau akan dapat gesa. Contoh, katalah kalau macam apa yang Yazid cerita ataupun guest-guest sebelum ni cerita, dia tak kena sama dengan kau, tapi you akan dapat macam aku macam pernah dengar benda ni. So at least kau ada satu hint yang membuatkan kau boleh berterima kasih dekat orang yang bagi awareness, supaya kau tak teruskan benda tu. Betul. Selagi hidup kita belum berakhir, we don't have to be judgmental. Bukan pasal scamming je, macam kau kutuk orang ke, kau kutuk kau body shaming ke, kau berendah-rendahkan orang ke. At the end of the day, kau takkan tahu di akhiran hidup nanti kau berada di mana. So guys, thank you so much for watching. Thank you guys. Okay, so kita akan bawakan lagi guest yang lebih hangat lepas ni, insyaAllah. So memberi pengajaran pada semua. Thank you so much Yazid. Sama-sama Papayan. Terima kasih juga. Alright, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.